Ini dah buat ulasan ya berkenaan dengan video yang viral ya kat TikTok berkenaan dengan satu adik influencer ya yang kononnya sewa tapak parking ya untuk jual kek satu hari dengan harga RM400. Jadi ini ada dua part je. Satu part kenapa RM400. Yang satu part lagi apa itu parking lot ya, tempat letak kereta, bagaimana tempat kereta, mana datangnya tempat kereta ya, apa kegunaan tempat letak kereta ya, bukan saja letak kereta, ada kenapa sistem ini wujud ya. Nanti kita satu demi satu. Yang pertama ya, dia macam tu, RM400 ya. Biasanya dia sewa tapak lain ya, kemudian dia ada untuk collect sampah ya, membuat sampah satu fee ya, dan yang satu lagi lesen ya. Jadi hari tu saya nampak video ada itu, dia ada buat keterangan penjelasan kerajaan tempatannya, kata 200 untuk itu sewa tapak, 100 untuk urusan sampah, lagi 100 adalah pelesenan untuk lesen ya. Jadi dia kemungkinan besar ni sebab majlis tu dia tak ada mekanisme untuk satu hari. Jadi mungkin lesen tu RM100 adalah untuk setahun atau setengah tahun ya. Yang sampah tu mungkin RM100 untuk sampah tu mungkin adalah untuk 1 bulan. Dan sewa tu adalah untuk 1 bulan. Jadi apa yang mereka keluar, yang boleh type dalam komputer dan keluar resit adalah 1 bulan. Yang 1 hari punya tak ada. Maka nampak RM400 itu mahal sebab dia jual 1 hari. Tapi kalau untuk 1 tahun ke 1 bulan ya, itu kira tak mahal lah ya. Jadi kemungkinan besar itu sebab saya ada pengalaman, saya tahu dalam majlis PBT ya, dia tak ada mekanisme untuk 1 hari, 1 minggu, dia tak ada ya. Jadi hari ini saya ulaskan apa itu, dan seterusnya saya ulaskan apa itu parking lot ya. Lesen kemudian saya buat satu video lagi. Kalau ada minat sila subscribe ya. Parking lot ni kenapa harus ada parking lot? Nampak dengar soalan ini macam senang ya, tapi dia bukan senang sangat. Parking lot ni apabila pemaju dia nak majukan kedai ke rumah ke ya, pemaju misalnya kalau 100 ekar dia majukan tempat komersial ya, dia kena allocation ya untuk tempat letak kereta. Tanah itu sebahagiannya digunakan untuk buat tempat letak kereta. Sampai sini senang ya, semua orang faham. Yalah, mesti kena buat lah, habis macam mana kereta datang ya. Tapi siapa yang bayar? Sebab pemaju akan buat tar sekali, buat dengan garisan kuning itu sekali atau putih sekali ya. Tapak lah, buat sekali, kemudian serah kepada kerajaan tempatan untuk diuruskan. Kerajaan tempatan tak keluar apa-apa pun ya. Jadi siapa yang bayar? Pemaju. Pemaju kemudian akan amortize ya, nak meratakan kepada pembeli. Jadi pembeli yang bayar. Kalau depan kedai yang parking tu ya, pembeli kedai yang bayar ya, ditambahkan di dalam kos kedai itu. Okey, sampai sini faham ya?
Jadi akan diserahkan dengan begitu saja percuma kepada majlis pemandaran, ya, ataupun kerajaan tempatan. Jadi kerja kerajaan tempatan adalah menguruskan, ya. Jadi kenapa kena menguruskan? Sebenarnya parking ya, yang mereka ambil 1 jam berapa ya, fee charge ya, sebenarnya bukan untuk keuntungan. Sebenarnya adalah untuk, ya, pada tempat yang sesat, ya, tak cukup parking, supaya orang tak park sana, berhenti kereta kat sana lama-lama, ya. Jadi kena bayar. Jadi you boleh pergi cepat-cepat, lain orang boleh parking, ya. Itu buat urusan. Kemudian dia bayar 50 sen 1 jam ke RM1, saya ingat 50 sen, murah-murah saja. Sebab itulah konsepnya, bukan untuk cari keuntungan. Kerajaan tempatan pun bukan cari keuntungan untuk ini, ya. Jadi itu untuk servis saja, ya. Jadi kenapa kenapa tempat-tempat yang tak ada jam sentiasa ada tempat parking, kenapa tempat itu juga dia akan charge? Itu sudah tak betul, ya. Sudah terlaluan. Charge disebabkan untuk mengelak tempat parking tak cukup, ya. Kalau tempat yang parking merantak banyak pun, kenapa dia nak charge? Nak tulis apa, kita kata tulis parking, ya. Kita kena bayar parking. Itu tak betul, ya. Sebenarnya kalau tempat yang tak jam, tak payah, ya. Sebab ramai yang pegawai ataupun ahli politik, itu ahli majlis sekarang lah, ya, dia orang tak tahu asal usul kenapa nak tulis parking, ya. Bukan untuk pendapatan, ya, pendapatan apa tu, kerajaan tempatan adalah datang dari cukai pintu, ya. Itu parking bukan. Tapi setelah ada beberapa, ya, adalah kerajaan tempatan yang dia privatize kepada individu yang tertentu, company yang tertentu. Mereka nak cari wang. Jadi semua yang tempat kurang parking ke, tak kurang parking ke pun dia orang nak charge, ya. Itu sudah tak betul, ya. Itulah ramai sekarang yang terlibat dalam kerajaan tempatan, dia tidak tahu asal usul kenapa terciptanya ini, akta ke polisi ke, ya. Mereka terlupa. Jadi akibatnya beginilah. Kita balik sekali lagi alih influencer tu, ya, TikTok tu. Sebenarnya dia tak payah bayar sewa sebab dia malam ataupun tempat yang tak ramai orang, ya. Ataupun dia bayarlah ikut jam, ya, tempat sewa. Kemudian dia kena bayar lesen perniagaan. Dia kena bayar deposit untuk bersihkan tempat. Kalau dia bersihkan, itu deposit boleh angkat balik. Tak payah charge RM100 nak bersihkan tempat, ya. Itulah, saya rasa sekarang sebab zaman sudah berlainan, cara berniaga pun berlainan. Jadi kerajaan tempatan sepatutnya ada mekanisme yang orang buat perniagaan 1 hari, ya. Lesennya macam mana, ya. Lesen sehari atau lebih lesen seminggu sementara, ya. Itulah. Jadi siapa-siapa yang nak minat berkenaan ini, yang lain video kita buat lesen. Apa maksudnya lesen?
ataupun permit ya. Sila subscribe. Okey. Terima kasih.